Assalamualaikum. Kita ada ready stock dan diskaun RM6,000 untuk Proton S70 Premium warna putih. Itu yang kita nak terangkan sikit dalam video kali ni. Proton S70 datang dengan kekuatan enjin 1.5 turbo. Dia punya horsepower 148 horsepower dan torque dia sangat tinggi, 226 Nm torque. Kebiasaannya untuk kereta ni kita nak tahu indikator power tak power enjin dia, pick up tak pick up enjin dia. Kita tengok torque dia atas 200, maksudnya pick up lah kita tu. Tekan sikit memang hanjut sedap punya. Untuk Proton S70 ni, Proton dah declare ia dalam kategori segmen sedan segmen C. So kalau kita sebut pasal segmen C, sama segmen dengan pesaingnya Honda Civic. Okay, boleh lihat untuk Honda Civic pun dari segi performance engine 1.5 turbo juga, horsepower torque dia hampir sama, atas 200 Nm torque. Cuma di situ kita boleh lihat Honda Civic ni dia punya torque dan horsepower ada lebih sikit berbanding Proton S70. Walaupun dia ada lebih sikit dari segi kekuatan enjin, tapi kalau kita tengok perbezaan harga, dia punya lebihnya pada aspek harga tu sangat ketara lah untuk Honda Civic berbanding Proton S70. Okay, untuk Proton S70 ni dia rebash daripada Geely dan Volvo, dia masuk ke Malaysia, cukai import tak perlu bayar. That's why harga dia sangatlah mampu milik. Walaupun dia dari segi kategori sedan tu segmen yang sama, segmen C. So untuk S70 ni sangat mampu milik harganya. Dan ini pula perbezaan dari segi saiz untuk Honda Civic berbanding Proton S70. Okay, dari segi performance engine, dari segi saiz hampir sama sahaja untuk Proton S70 dan juga Honda Civic. Okay, untuk anda yang ingin membeli kereta besar sedan segmen C, tak mampu nak beli Civic kan, harga mungkin terlalu tinggi, boleh pilih Proton S70. Vibe dia sama, sedan segmen C, performance engine, kereta yang besar hampir sama saja. Untuk anda yang gaji 3,000 plus pun minimum dah boleh ada kelayakan untuk loan Proton S70. Kalau Honda Civic ni gaji mesti 5,000 ke atas lah baru nak lepas untuk loan Honda Civic. Sebab apa? Harga sangat tinggi. Kalau kita bincang dari segi harga, sebenarnya harga Proton S70 ni dalam lingkungan harga untuk pesaing dari segmen brand lain, iaitu Honda City dan juga Toyota Vios. Honda City dan Toyota Vios dalam segmen B sedan. Okey, Proton S70 segmen C. Tetapi kalau kita bincang dari segi harga, sebenarnya Proton S70 ni hampir sama harga dengan Honda City dan Toyota Vios daripada segmen B. Boleh lihat ini perbezaan harga untuk ketiga-tiga kereta tersebut. Tetapi kalau kita bincang daripada segi performance engine, memang Proton S70 lagi power lah. Boleh lihat di paparan skrin perbezaan kekuatan enjin. Proton S70 1.5 turbo, Honda City 1.5 tak ada turbo, Toyota Vios 1.5 tak ada turbo. Dan dari segi perbezaan horsepower dan juga torque, okay, untuk torque ni macam saya kata di awal tadi, kebiasaannya kalau kita nak sukat pick up tak pick up enjin dia, performance dia, kalau kereta yang torque dia atas 200 Nm torque ke atas, insyaAllah memang padu. Untuk kereta yang torque dia 200 ke bawah Nm ni, pick up juga tapi kurang sikit lah. So di sini kalau kita nak compare dari segi performance enjin yang lebih power, memang Proton S70 lebih power lah, lebih performance berbanding enjin Honda City dan Toyota Vios, walaupun harga lingkungan sama. Dan dari segi saiz, ini perbezaan dari segi saiz untuk Proton S70, Honda City dan Toyota Vios. Dan dari segi saiz pun memang Proton S70 lebih besar lah. Sebab apa? Dia kategori kelas sedan segmen C, sama dengan Honda Civic, sedan segmen C. Untuk Toyota Vios, Honda City sedan segmen B. Jadi disebabkan itu, untuk anda customer-customer di luar sana yang sedang survey-survey untuk membeli kereta sedan, kereta yang bonet besar, bajet anda gaji 3,000 plus ataupun 4,000 plus gaji anda, bajet bayaran bulanan untuk kereta yang harga bulanan bawah RM1,000, untuk kereta yang harga lingkungan RM70 ke RM90,000, mungkin anda tengah survey-survey Honda City, Toyota Vios atau Proton S70 lah. Kalau anda pentingkan performance engine dan saiz yang lebih besar, so Proton S70 lah pilihannya. Di paparan skrin ini saya paparkan estimate bayaran bulanan, perbezaan estimate bayaran bulanan untuk Proton S70, Honda Civic, Toyota Vios dan Honda City. Okey, yang ini kita comparekan ini untuk yang spek paling lower, So maksudnya Proton S70 yang lower spek, Honda Civic yang paling lower spek, Honda City paling lower spek dan
Toyota Vios paling lower spec. Anda boleh lihat perbezaan sangat ketara untuk Honda Civic berbanding Proton S70 dari segi bayaran bulanan. Cuma dari segi bayaran bulanan compare dengan Honda City dan Vios hampir sama sahaja. Tapi S70 performance lebih tinggi, saiz lebih besar. Untuk anda yang nak tahu lebih lanjut info-info berkaitan kereta Proton, nak booking ke, loan atau lain-lain urusan, saya boleh uruskan. Boleh call ataupun WhatsApp saya di talian 013 405 4279. Site Proton sedunia.